Soalan ini dari SPM 2021 kertas 2 soalan 2. So tajuk dia adalah cert dan log lah. Okay, question A tu dia tanya adakah square root bagi 0.25 adalah cert atau tidak. Okay, so ini sama dengan ini sama dengan 1/2. So kamu dapat nilai yang tepat lah. Dia bukan ada nombor perpuluhan yang tak terhingga, yang tidak berulang, tak ada. Okay, so dia bukan cert lah. B1 dia suruh kami buktikan tu. Okay, so sekarang kami katakan log AB sama dengan X. Okay, so sini kami tukarkan ke bentuk index. So log A power X sama dengan B. So sekarang kami letak log, tapi kami guna asas yang lain lah. So log CAX sama dengan log CB. So sekarang kami apply salah satu hukum log. So X log CA sama dengan log CB. So X sama dengan log CB per log CA. Tapi X adalah sama dengan ni kan. So maksud log AB sama dengan log CB per log CA. Terbukti. Seterusnya, dia suruh kami ungkapkan log 3H tambah log 9K sebagai satu logaritma tunggal dalam asas 3. So log 3H plus log 9K ikut tu log 3H. Sini kami mau tukar asas log lah. Log 3K per log 3 9. 9 sebenarnya adalah 3 power 2. So log 3H tambah ini 3 power 2 ni, kami 2 tu boleh diturunkan jadi perkali. So bermaksud penyebut akan menjadi 2 lah. So log 3K per 2. So kalau mau nampak macam ni lah. So lepas tu kamu guna hukum log. Ini kami itu perkali tu kamu naikkan jadi kuasa dia. So lagi guna sekali lagi hukum log. So last kamu gabungkan lah HK 1/2.